بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barisan kepimpinan masjid, timbalan nazir, barisan para imam, para muazzin, para siap, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid. Tidak lupa kepada ketua kampung kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Mat Hasbullah, serta muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadiran Allah pada pagi ini. Allah izinkan kita, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita hidayah dan taufiknya untuk kita hadir bersama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, Allah berikan kita kekuatan sekali lagi untuk kita berada dalam majlis ilmu, dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga kita semua terus diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat kelapangan, nikmat kesihatan, nikmat melakukan ibadah, kelazatan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kita juga keterangan hati, kekuatan semangat dan kecergasan minda dalam kita mempelajari ilmu, untuk kita faham, untuk kita amal dan untuk kita sampaikan kepada yang lain. Semoga ya Allah terus berikan kita istiqamah dalam mengerjakan amal-amal salih ini hingga akhir hayat kita insya-Allah. Yang keduanya, tahniah kepada tuan-tuan kerana masih lagi hadir mengimarahkan masjid ini dengan solat berjamaah, dengan majlis ilmu, bacaan Al-Quran, zikir, selawat, i'tikaf, sedekah dan sebagainya. Semoga kita semua ini tergolong di dalam golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Hanya senya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah ini, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhirat. Golongan orang-orang yang mengerjakan salat, serta golongan orang-orang yang menunaikan zakat, dan golongan orang-orang yang tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, ya, saya dan tuan-tuan, tergolong dalam ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran yang disebutkan tadi. InsyaAllah kita sambung kembali
ya pengajian kita dalam kitab ini masih dalam bab makan, iaitu adab-adab ketika mana kita menjamu selera. Ya, kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Walaupun ya, Syawal itu disambut hari pertama sahaja, ya, tetapi bagi golongan atau bagi orang Melayu, dia tak cukup, tak habis Syawal maka belum lagi habis raya. Kadang sampai dulu 30 Syawal orang dah habis buat jamuan, sekarang sambung Zulqaidah. Ya, sambung Zulqaidah itu pun dia kata menyambut Syawal lagi, hari raya. Apa pun tak apalah, yang penting ya tujuan kita untuk kita merapatkan ukhuwah, ya persaudaraan, serta kita menjamu ya orang untuk hadir makan serta menyantuni mereka. Apa pun dalam kita ya hadir dalam jemputan, maka perlu kita teliti dan perlu kita amalkan adab-adab bertamu ya di rumah orang dan adab-adab ketika makan. Tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sekiranya ada ya, dalam pengajian yang saya sampaikan ini terkasar bahasa, tersilap kata, terguris perasaan, ya semua itu datangnya ikhlas pada diri saya, dan semua itu bukan untuk mengajar tuan-tuan sahaja, bahkan untuk mendidik diri saya sendiri. Ya, kadang apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan lebih ya kepada diri, bukan pada orang lain. Sebab itulah ya semakin lama kita mempelajari ilmu, banyak kita mendengar ayat-ayat Quran, banyak kita mendengar hadis-hadis baginda Nabi, insya-Allah lama kelamaan jiwa dan hati kita ini ya mudah untuk menerima teguran, mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk memperbaiki ya, untuk memperbetulkan kesalahan, kesilapan yang kita tidak sengajakan. InsyaAllah kita sambung kembali ya, tajuk seterusnya, iaitu bab sunat menggunakan 3 jari ketika makan dan menjilatnya. Sunat menggunakan 3 jari ketika makan ya, dan menjilat jari tersebut selepas kita ini makan. Pembaziran, mukadimah dalam bab ini, pembaziran sangat dilarang dalam semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Allah rakamkan, Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya ya orang-orang yang membazir ini ya kawan kepada syaitan. Sebab tu tuan-tuan, kita latih diri kita ya, bukan sahaja di rumah, bahkan di tempat lain jangan ada sifat pembaziran. Ya, ni kita pergi jamuan ya, rumah terbuka dan sebagainya, semua kita nak ambil, bagus, nak rasa ya, tapi pastikan kita ambil tadi, kita makan habis, jangan kita tinggalkan kat meja. Siapa nak makan? Saya pun tak nak ya, satu pinggan lagi kuih ditinggal gitu je, tak ada orang nak makan. Akhir sekali masuk dalam tong sampah. Niat tuan rumah tadi untuk menjamu makan yang sedap-sedap supaya tetamu tadi dapat merasai kelazatan makanan itu sehingga kenyang. Tetapi bila dia lihat tinggal sana tinggal sini, kesian dia. Ya, seperti mana yang saya sebut sebelum ini, kita malu untuk ambil 2-3 kali, 4-5 kali, tetapi kita tidak malu untuk meninggalkan makanan ya yang banyak di atas meja. Tak apa tuan-tuan, kita jangan bersifat sedemikian ya, kita ambil satu, habis, bangun, ambil lagi, habis, bangun, ambil lagi. Kalau ada kawan tegur ya, kita kata ya, yang kita, biasa begitulah, bila banyak kali ambil ni, banyak makan, dah jamuan, kita makanlah apa yang patut tuan-tuan ya. Jadi janganlah kita tegur, melainkanlah kita tegur tadi dia makan tak habis. Kita tegur orang banyak kali ambil makanan sedangkan makanan itu habis, tapi kita tidak berani menegur orang yang tak habis makanan. Salahlah, silap. Maka kita perbaiki. Yang penting kita amalkan dulu.
Kita bawa keluarga kita, anak isteri kita, tuan-tuan, pastikan mereka mengambil dengan kuantiti yang secukupnya untuk dihabiskan. Kalau nak dah habis, boleh tambah lagi untuk kita makan makanan yang lain. Maka jangan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang membazir. Demikianlah juga dalam hal yang berkaitan dengan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar cara yang baik bagi mengelak pembaziran. Hadis berkaitan dengan bab ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya tuan-tuan, perincikan hadis ini faham, dan mudah-mudahan bila kita boleh memahami, insya-Allah kita boleh mengamalkannya dengan baik. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kamu apabila makan, janganlah membasuh jari sebelum menjilatnya terlebih dahulu. Nabi ajar pada kita, Nabi ajar pada sahabat, Nabi beri pesanan, bila kita makan jangan basuh jari sebelum kita menjilat jari tersebut terlebih dahulu. Pastinya tuan-tuan, kalau kita makan ada lebihan-lebihan pada jari kita. Kalau kita makan dengan jari lah, kalau kita makan dengan sudu, adalah lebihan pada sudu tu. Maknanya jangan kita basuh dahulu tangan kita setelah mana kita membersihkan jari. Kalau kita buat tuan-tuan, nampak macam pengotor. Kalau orang yang tak tahu, yang tak belajar, atau orang yang tidak mendalami, dia kata apa jilat-jilat jari ni. Tapi bagi mereka yang beramal atau mereka ini melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan lakukan. Sekecil-kecil sunnah yang kita lakukan, tuan-tuan, dapat ganjaran pahala. Sebab tu jangan kita anggap sunnah ni walaupun kecil kita rasa biasa. Ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku lantas dikerjakan orang ramai, maka ia memperolehi ganjaran mereka yang mengamalkan dengannya tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Kita buat, orang ikut, kita dapat pahala. Orang yang buat tadi dapat pahala, dan kita pun dapat pahala atas orang yang melakukan. Sebab kita ajar, kita beritahu. Maknanya dapat dua lah. Kita buat dapat pahala, dia buat dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Sebab kita mengajar atau kita mengajak. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita berpegang teguh, kita amalkan, maka kita tidak akan tersesat. Maka tidak rugi kalau kita beramal dengan sunnah-sunnah baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau diberi orang lain menjilatnya. Tadi sambungan hadis tadi, iaitu setiap kamu apabila makan, janganlah membasuh jari sebelum menjilatnya terlebih dahulu, atau diberi orang lain menjilatnya. Sanggup kita? Biasanya kita sendirilah jari kita. Maka bila kita melaksanakan, insya-Allah tuan-tuan, ada barakah daripada amalan tersebut. Sampai begitu Islam ajar kita tidak membazir. Bukan sahaja dalam piring atau dalam pinggan yang kita makan, bahkan di jari kita ini pun diajar untuk dibersihkan. Maka malu tuan-tuan kalau kita makan ada lebihan. Malulah. Kalau kita makan ada lebihan atas makanan kita, sedangkan kita boleh habiskan.
Kenapa tak makan? Dia kata segan lah, nampak macam lapar sangat. Salah faham. Dia faham yang salah. Kalau kita habis licin ni, ya, nampak macam kita lahap sangat, lapar sangat. Sebab tu kalau kita makan ramai-ramai tuan-tuan, tertinggal satu, orang tak berani nak ambil. Segan. Siapa ambil? Oh ni kuat makan ni. Sebab tu tak berani ambil. Ya, jangan begitu. Orang yang menghabiskan itulah orang yang terbaik. Mungkin makanan yang terakhir itu ada barakahnya. Apa maksud barakah atas makanan? Iaitu diberikan, antara diberikan kenyang ketika kita makan, ya, kemudian diberikan kita kesihatan atas makanan tersebut, kemudian diberikan kita kekuatan untuk beribadah selepas kita ini dapat makan. Bila dapat makan ada tenaga. Bila ada tenaga, tuan-tuan, kita mudah untuk beribadah. Tetapi jangan sampai makanan itu sehingga kan kita terkenyang terlampau. Bila terlampau kenyang, apa berlaku? Ya, kita jadi malas ibadah, ngantuk dan sebagainya. Maka sekadar makan atas kemampuan kita. Sunat menjilat jari begitu juga, sudu sebelum basuh atau disapu, dan makruh meninggalkan kesan makanan. Ya, makruh, dibenci kalau kita meninggalkan makanan tadi. Jika sunat ini diamalkan, banyak penjimatan dapat dicapai. Penggunaan air dapat dikurangkan dan dapat menghindarkan daripada lebihan makanan yang dibuang, mencemarkan alam sekitar. Harus menjilat jari orang lain yang disayangi. Yang disayangi bukan maksud disayang ni yang terdekatlah ni. Dan disanjungi untuk mendapat barakah. Lebih lagi para alim ulama, golongan orang-orang yang soleh. Dan apabila tidak merasa jijik seperti anak, isteri atau suami dan sebagainya. Pertama, orang-orang yang soleh, ya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila orang-orang yang soleh ini, pada alim ulama ni minum, ya, maka bila habis diminum cawan tadi, ada lebihan, ada orang yang mengambilnya. Kerana apa? Di situ ada kelebihan barakah. Ataupun pada, ya, ahli keluarga kita seperti anak kita, isteri atau suami, maka diharuskan, dibolehkan. Hadis ini membawa pengajaran supaya setiap orang menjauhi sebarang pembaziran. Bukan sahaja perkara-perkara yang lain, bahkan lebih utama, iaitu tentang pemakanan. Ya, tentang pemakanan. Kalau kita masak di rumah, sekadar orang yang berada di rumah, ya, sekadar dia mampu untuk makan. Kita kalau masak nasi pun begitu. Ya, kalau untuk 4 orang satu pot, sekadar memadai gitu. Jangan berlebihan sehingga esok kita buang. Kita masak lagi, esok kita buang. Ya, begitu juga kalau kita, ya, menjamu orang makan. Ya, pastikan jangan sampai tuan-tuan berlebihan. Memang kita takut, ya, takut tak cukup, tapi mudah-mudahan kita mohon pada Allah Ta'ala, yang datang ni makannya tak kuat sangat. Ya, contoh tuan-tuan, ya, untuk 100 orang kita masak 10 kilo. Contohlah 1 kilo 10 orang. Mudah-mudahan 10 kilo ni cukuplah untuk 100. Ya, tapi kalau kita jemput anak-anak pondok atau tahfiz, tak cukup tuan-tuan. Ya, bukan mereka kuat makan, tengah semangat. Ya, semangat makan, jadi lebihkan. Jadi kita boleh bajet tuan-tuan. Tapi jangan sampai kita buang. Kalau lebih pun kita bungkus dan kita beri kepada tetamu yang hadir. Segala makanan yang melekat di jari mempunyai keberkatan. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membasuhnya sebelum menjilat. Larang di sini bukan kalau tak buat berdosa, tidak. Ya, digalakkan. Kita kena faham, ya. Melarang tak buat berdosa, tidak, digalakkan untuk kita melakukan sedemikian. Bagaimana kita nak mula belajar tuan-tuan? Kalau orang yang tak biasa, tak selesa. Kalau kita di masjid ni makan dengan talam, insya-Allah kita mula dengan situ. Tapi jangan kalau makan dengan talam tu kita ambil sekadar je lah untuk kita. Jangan kita ambil tempat sana, kita gaul-gaul dan sebagainya. Orang pun
akan rasa tak selesa sekadar, ya, maknanya tempat kita makan tempat kita ada lebihan di tengah, kita ambil daripada tepi. Ya, kita belajar sebelum ni, ambil makanan daripada tepi, bukan daripada tengah. Hadis seterusnya berkaitan dengan bab ini. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa iza faragha la'iqaha, rawahu Muslim. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu katanya, aku melihat, ra'aitu, siapa yang lihat? Ka'ab bin Malik. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Yang kita diajar dulu, ya, sunnah makan 3 jari. Inilah hadisnya. Kalau kita makan nasi 3 jari boleh, tuan-tuan? Bolehlah, tapi rasanya sejam baru habis. Tengok makanan. Nabi makan apa? Nabi makan roti, Nabi makan kurma. Jadi makanan-makanan yang sesuai lah untuk 3 jari. Kalau kita makan bubur 3 jari, apa berlaku? Ya, esok baru habis. Bukan sejam, esok 3 jari. Tak jadilah. Ni makanan yang sesuai untuk 3 jari. Dulu kita diajar makan 3 jari. Makan nasi 3 jari macam mana? Susahlah. Makan yang sesuai. Maka, ya, Ka'ab melihat Nabi melakukan sedemikian. Maka Ka'ab bin Malik menceritakan, dia lihat bila sahabat lihat, maka sahabat akan meniru apa yang Nabi lakukan. Kemudian Ka'ab menyatakan lagi, apabila selesai makan, iaitu bila Nabi selesai makan, baginda menjilat jarinya. Ini hadis masih berkaitan dengan menjilat jari ketika lepas makan. Ini maknanya makan dengan 3 jari, kemudian menjilatnya selepas kita makan, sebelum membasuh. Hadis ini membawa pengajaran supaya setiap orang menjauhi sebarang pembaziran. Segala makanan yang ada di celah-celah jari mempunyai keberkatan. Oleh itu Rasulullah melarangnya sebelum membasuh. Maknanya melarang membasuhnya sebelum menjilatnya. Mengambil makanan dengan menggunakan 3 jari merupakan sunnah Rasulullah, dan ini untuk jenis-jenis makanan yang sesuai diambil dengan 3 jari. Boleh, kalau boleh 3 jari, kita buat 3 jari. Dalam masa kita makan itu, ya, dapat ganjaran pahala. Maka tuan-tuan, antara doa kepada tuan rumah, kita makan ni tuan-tuan, bila tuan rumah jemput makan, kalau dia jemput kita, kita doakanlah dia. Sunnahnya didoakan. Apa dia? Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkatilah rezeki mereka ini. Siapa? Tuan rumah lah. Ya, kemudian waghfir lahum, ampunkanlah mereka, warhamhum, rahmatilah mereka. Maknanya dalam kita menjamu selera tadi, kita mendoakan tuan rumah supaya rezekinya itu barakah, supaya dia diampunkan oleh Allah Ta'ala, supaya dia itu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita hadir jemputan tu dah bagus dah, tuan-tuan. Menyenangkan, menggembirakan hati tuan rumah. Tetapi kalau kita mendoakannya lagi, maka alangkah gembira dan seronoknya tuan rumah yang menjemput kita itu. Ni Islam, ya, menjaga sampai begitu. Bukan saja kita hadir dalam jemputannya, bahkan kita mendoakan. Dalam majlis-majlis kita biasanya pun, kalau jamuan-jamuan, kebiasaannya kita baca doa dulu. Doa tahlil, doa selamat. Itu satu amalan yang sangat baik. Jadi selitkan doa untuk tuan rumah supaya rezekinya itu barakah lagi baik. Seterusnya, di sini pendek-pendeknya kita baca, ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'iqil asabi'a was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah.
rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menjilat jari dan pinggan sambil bersabda. Tadi jarinya, ni pinggan. Kalau kita tak mahu jilat pinggan, paling kurang kita bersihkan. Jangan tinggalkan walaupun sebutir nasi. Kalau lauk tadi jangan tinggalkan, melainkan tulangnya sahaja. Jangan tulang pun kita sapu. Jangan, ya. Maknanya bersih. Pastikan bila bersih tuan-tuan, kita nak basuh pun senang. Bayangkan kalau tak bersih, ya, kita lihat kalau kita basuh, letak kat sinki tempat yang sisa makanan penuh dah, ya, kadang kalau kenduri tadi berbakul-bakul, sayang tuan-tuan. Sedangkan makanan itu boleh dihabiskan, ya, sengaja, atau ya mungkin itu sifatnya atau kebiasaannya. Jangan begitu, ya. Nabi suruh kita menjilat jari dan pinggan sambil bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui makanan manakah yang mempunyai keberkatannya. Semua makanan itu ada barakahnya, tapi ada sebahagian yang barakahnya lebih, ya. Maknanya kita tak tahu yang mana ada barakahnya. Sebab itulah disunatkan kita, digalakkan kita untuk melicinkan, menghabiskan. Bukan sahaja di jari kita, bahkan di pinggan tadi. Kalau ditalam, habiskanlah. Ditalam. Kalau ditalam ni, tengok orang tuan-tuan. Tengok satu talam tu boleh berapa orang. Jadi jangan letak banyak-banyak. Kalau satu talam untuk 4 orang, 4 senduk dah. Jadi janganlah 4 orang kita letak 6 senduk. Memanglah tak habis. Ya, letak 4 senduk untuk 4 orang, sekadar senduk orang yang orang dewasa, bukan senduk remaja. Kalau remaja ni banyaklah dia makan. Bila habis, kita ambil, bangun tambah lagi, tak ada masalah, ya, supaya bersih kesemuanya. Jangan rasa jijik, jangan rasa malu, jangan rasa pengotor. Jangan, itu sifat yang tidak betul. Sebab kita bila baca hadis ni, diperintahkan, digalakkan untuk melakukan sedemikian. Suatu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kebaikan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Ya, jangan kenapa sampai begitu. Jangan persoalkan. Mesti ada hikmah, mesti ada kelebihan, mesti ada manfaat daripada apa yang Nabi perintahkan. Oleh itu setiap umat Islam hendaklah mematuhi dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan kalau kita buat pun tak ada ruginya. Malahan membahagiakan, ya, membahagiakan tuan rumah. Contoh, membahagiakan isteri kita yang menyediakan, yang membersihkan dan sebagainya, memudahkan orang lain. Itu sebenarnya lebih pada itu. Di antara makanan yang dimakan oleh seseorang itu ada makanan yang mempunyai keberkatan. Oleh itu Islam menggalakkan supaya setiap umat Islam menghormati dan menghargai makanan yang dikurniakan kepadanya. Dalam hadis lain tentang apa makanan yang perlu kita beri ni pada orang, pada siapa. Daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berkawan rapat melainkan dengan orang yang beriman, dan tidak boleh makan makanan engkau melainkan orang yang bertakwa. Tuan-tuan, maknanya kita nak bagi makan pun khususnya atau utamanya pada siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Dahulukan orang-orang Islam. Bukan bermakna kita tak boleh menjamu orang bukan Islam. Boleh, ya, tetapi utamakan dulu. Sebab dalam hadis ni sebut apa? Ya, dan tidak boleh makan makanan engkau melainkan orang yang bertakwa. Kalau kita bagi, ya, jamu orang-orang yang soleh ini, maka tuan-tuan, di situ pun ada barakahnya sambil dia mendoakan kita, dan mudah-mudahan majlis itu juga, ya, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya berkaitan dengan bab ini. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum
falyakhuzha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yad'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, rawahu Muslim. Kalau kita biarkan apa yang berlaku, ya, makanan yang kita tak makan tadi, ya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjatuh, kita makan terjatuh, jatuh atas meja ke, jatuh kat bawah ke. Dulu kalau jatuh makanan, apa yang kita buat? Kalau makanan tu kering, kita ambil, kita membungkus dia, membungkus makan. Orang sekarang tak nak, tuan-tuan. Budak sekarang tak nak, jatuh dipijak-pijak je. Dulu kita jatuh, ambil, membungkus, pakai membungkus, sampai kita rasa hilang dah kuman ni, makan terus. Sekarang tak ada. Ni ceritanya, ya, atau hadiah. Apabila terjatuh sesuatu makanan kamu, hendaklah dia mengambilnya. Kalau jatuh kat meja, tuan-tuan, bersih tak meja tu? Bersih. Meja bersih, ambillah makan. Jatuh kat meja, kita biar je. Bila dibersihkan, tuan-tuan, berapa butir nasi. Sebab tak apa? Sebab apa tadi? Yang makan jatuh tadi dibiarkan. Ni. Ya, Nabi suruh kita, Nabi beri galakan kepada kita, ya, bila jatuh makanan, hendaklah dia mengambilnya dan membuangkan yang kotor. Ambil yang bersih, buang yang kotor. Bukan kita ambil je, tak kisah kotor ke bersih. Maknanya ambil yang bersih, buang yang ada kekotoran. Kalau kuih, tuan-tuan, jatuh separuh, buang belakangnya. Kalau kotor, depannya boleh makan lah. Ni. Dan kemudian hendaklah dia makan dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Kemudian Nabi kata, kemudian hendaklah dia makan. Bila dah buang yang kotor, maka makan. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Bermaksud apa? Kalau kita tak makan, maka syaitan akan makan. Janganlah menyapu tangan dengan sapu tangan sehingga dia menjilat jari, kerana ia tidak mengetahui makanan yang manakah yang mempunyai keberkatan. Hadis ni cerita dua perkara. Pertama, makanan yang jatuh, ya, buang kotoran yang ada, makan yang bersih. Kalau tak makan, maka syaitan akan makan. Yang kedua, masih lagi, ya, Nabi menggalakkan kita untuk kita ini menjilat jari selepas makan. Maka Nabi kata, jangan menyapu tangan dengan sapu tangan. Biarkan dulu, ya, biarkan dulu. Dah kita jilat, barulah kita lap dengan sapu tangan atau kita basuh tangan kita. Ni, maka sunat mengambil makanan yang terjatuh dan tidak terus dibuang. Tengok keadaan. Kalau dah jatuh kat najis, tak payahlah, buang je lah. Ya, kalau jatuh di bawah tu masih lagi bersih, atau ada kekotoran sikit, buang yang kotor, ambil yang bersih. Makanan hendaklah dihormati kerana ia merupakan rezeki kepada manusia. Ya, kalau kita tidak pernah mengalami kebuluran, kita tak rasa nikmat kelaparan tu bagaimana, tak rasa. Kita hanya diuji dengan sekejap je, sehari tak makan sebab puasa. Itu pun selepas masa buka, macam-macam makanan yang kita dihidangkan. Yang ni, tuan-tuan, kita tak pernah merasai kebuluran sampai 2-3 hari tak makan. Tapi kalau kita pernah merasai, kita akan menghargai setiap butir nasi atau setiap cebisan-cebisan makanan. Sebab itulah, ya, rezeki Allah kepada kita ni, maka kita hargai dan kita syukuri. Oleh sebab itu, makanan yang jatuh hendaklah dipungut semula. Ya, makanan jatuh dipungut semula. Islam mengambil berat tentang kesihatan umatnya, walaupun diarahkan mengutip semula makanan yang jatuh, tetapi yang kotor hendaklah dibuang. Ni
Bukan jatuh terus ambil, buang yang kotor, ambil yang bersih. Kalau makanan tu boleh basuh, basuhlah. Tapi kalau donat jatuh, donat tu jatuh tuan-tuan, kita basuh dengan air, apa berlaku? Tak jadi apa dah. Maknanya makanan yang boleh basuh, basuh. Kalau yang tak boleh, ya, kita buang je yang tak boleh makan. Syaitan adalah musuh utama umat Islam yang mesti ditentang dengan bersungguh-sungguh, sehingga sedikit baki makanan pun jangan dibiarkan untuk dimakan oleh syaitan. Setiap gerak-geri kita ni semua dipengaruhi, dihasuti oleh syaitan sehingga kita makan. Ibadah, kehidupan, makan, minum, semua. Kerana apa? Dia nak suruh kita ini buat perkara yang tidak baik dan perkara yang dilarang. Maka dia akan usaha sedaya upaya dia, ya, semampu dia. Jadi kalau kita melaksanakan atau beramal dengan amalan-amalan ini, insya-Allah kita biasakan, maka kita akan terhindar daripada godaan, hasutan syaitan, dan insya-Allah penghidupan kita ini juga akan mendapat keberkatan dan mendapat kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Ya, saya sekadar itu sahaja, ya, berkaitan dengan bab sunat menggunakan 3 jari ketika makan dan menjilatnya. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita sambung masih lagi hadis berkaitan dengan bab ini. Ya, kita baca 4 hadis pada hari ini. Ya, 4 hadis, mudah-mudahan ya kita dapat memahami, dapat kita beramal, dan dapat kita ceritakan. Bila kita belajar, tuan-tuan, kita dengar, oh ini, kita dengar matan hadisnya, kita dengar ya bagaimana Nabi memerintahkan, ya, memberi galakan kepada kita, maka kita amalkan atas apa yang kita telah ketahui. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Usikum wa nafsi, saya berpesan kepada tuan-tuan, lebih-lebih lagi kepada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.